Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, depan ni ada satu kotak yang baru saja saya terima dari penghantaran saya beli kat Shopee. Okey, dalam ni ada sebuah basikal. Okey, basikal ni dengan harga RM1,024 lah saya beli, lebih kurang macam tu. Okey, nanti saya letak harga yang betul. Okey, tanpa membuang masa, saya akan unboxing dan kongsikan kepada anda. Okey, tanpa buang masa, jom saya buka kotak dan tunjukkan kepada anda sekarang. Warna merah. Basikal warna merah. Basikal lipat. Okey, ada gelas. Warna merah. Betul. Okey, jadi kalau kat bawah tu inilah semua barang dalam kotak ni. Okey. Barang dalam kotak dah ready kat sini. Okey, dia bagi satu set basikal. Dia bagi besi untuk apa pelana dia, dan dia bagi botol dan sebagainya lah. Okey, tanpa buang masa saya nak buka lah. Memang saya dah tak sabar sangat nak buka basikal ni. Okey, sekarang saya sandar dulu kat sini. Okey, sebab saya pun nak tengok apa lagi barang yang dia bagi. Okey. Tapi memang basikal ni saya puas hatilah. Okay.
Okey. Sekarang saya tunjukkan lebih dekat basikal ni. Beginilah rupa Pro Action, tapi kotak cam. Saya pun tak pasti lah. Saya tak begitu pasti pasal basikal ni. Saya baru nak main balik. Dulu saya main NTB, sekarang baru rasa nak main basikal folding. Okey. So, jadi ni lah basikalnya. Okey, ni basikalnya. Okey. Kalau tengok macam ni, memang saya berpuas hati lah dengan harga RM1,000. Saya puas hati. Okey, ni speed 10 kali 2. 2. 10 11, saya tak ingat. Okey, ni macam ni lah. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Nanti saya akan buat review video satu lagi lengkap pasal review basikal ni. Okey, sekarang ni unboxing dulu. Okey, so kalau anda beli yang macam ni, kotak macam ni macam ni lah yang anda dapat. Ni botol air, glove, tempat letak botol, stand. Stand ni tak je, saya tak pandai nak pasang lagi. Okey, dan basikal ni lah. Ni belakang. Okey, dia punya speed dia apa, penukar gear dia daripada SRAM X5. Ini daripada Prime. Dan kita tengok brake. Okey, brake Prime. Macam ni. Macam ni lebih kurang. So, setakat ni dulu. Okey, dan kita tengok video yang berikutnya. Saya akan review lebih lengkap lah. Okey, dan saya pun tidaklah begitu mahir sangat lah pasal basikal ni. Okey, saya unboxing, saya kongsikan je kepada anda. Okey, kalau nak beli, boleh beli. Macam ni. Macam tu rupa kotak. Macam ni basikal. Macam ni lah dapat. Okey.